RM100 je, ini coin aku akan beli sekarang. Kalau aku ada RM100 je sekarang, macam mana aku nak mula dalam kripto? Jom aku tunjukkan cara untuk kau pecah bajet. 60% kalau aku akan masukkan dalam Bitcoin dengan Ethereum sebab ni coin yang paling tua, coin yang paling kukuh lah. Memang tak besar dia punya return, tapi ini untuk long term. Tidur pun boleh lena. Lepas 30% aku akan letak dekat alternate coin yang ada potensi naik masa buran. Projek yang ada hala tuju, bukan coin suka-suka. 90% ni aku ambil high risk sikit. And micro cap coin yang aku dah study. Yang ni memang high risk. Kalau rezeki naik 10x syukur. Kalau burn pun tak adalah rasa menyesal, 10% saja. RM100 ni kecil, tapi kalau kau bijak susun boleh jadi modal untuk kau belajar. Yang penting jangan all in satu coin. Tak kira macam mana confirm naik pun orang tu cakap, jangan letak all in satu coin. Tak kisah modal kecil ke, modal besar ke, mindset dan strategi itu paling penting. Start awal, belajar cepat, tu yang beza traders dengan penjudi. Kalau kau nak list coin, platform dan strategi TCM modal kecil, aku dah share semuanya dalam Telegram. Masuk je grup ni, link kat caption.